siap lagi. Pagi dah pagi, kerja tak siap lagi. Bang, minum duduk bang. Bang, Oh, zakat. Oh, apa yang zakat? Tak, abang jadi ejen Zakat lah. zakat. Oh, Abang dah bayar zakat? mak zakat. Nanti lah saya bayar sekali. Lagi mamak kan, member apa ni. Sekejap lagi mamak kan. Bayar terus lah kat ni ada kaunter zakat. Okey, nanti bayar zakat tu. Nanti bayar lah. Nanti lah. Nanti lah. Dia katanya buat zakat. 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 Saya dah bayar dah. Saya kalau bayar, saya bayar dengan adik-adik saya punya makcik. Maksud bayar sekali lah semua. Sebab yelah kan dah. Tak asal semua sembang pasal zakat ni no. Alamak, nanti lah aku bayar. Alamak, kecoh lah kau. Kau nampak Zack lah? Pasal ni. Tak, masalah dia janji pun apa? Dia dah buat apa? Tak, dia nak jumpa tadi dia yang lambat. Apa entah. Sorry tu aku Mana tu? keluar sekejap pergi bank sini. Lepas tu ada sembang zakat pula kan. Aku Alah, duduklah bebel Aku je. Kau cakap pasal zakat. Alah, normal lah tu kan ada puasa. Sibuk puasa zakat kau dah bayar belum? Betul lah tu, tak pelik lah tanya pasal zakat. Kan benda wajib. Tak adalah Zat. Orang sekarang ni pandang rendah je tau dekat zakat ni. Duit banyak, gaji besar tapi tak nak bayar. Betul lah tu, kan kau miskin pun kau bayar zakat tu. Alah, lagipun bukan untuk siapa duit tu. Untuk orang susah tu kan. Yang memerlukan. dah habis cakap belum? Kau nak lepak-lepak je lah. Zakat ni tadi pula kau nak berzakat. Sini pun berzakat. Dah aku gerak luar. Share back pergi Islam. Balik lah. Zakat. Tak habis-habis dengan zakat. Aku tak bayar zakat elok. Hidup ke sebenarnya sekarang. Kau kenal aku siapa kan? Kau siapa tu? Aku ni kau. Zat, aku nak kau. Aku nak kau kena bayar zakat sekarang juga. Kau tahu tak perkara tu wajib.
Kenapa kau tak buat? Kau tahu tak kelebihan berzakat apa? Aku bagi satu contoh lah. Zakat ialah pemurah. Kau tak nak jadi pemurah ke? Okey, aku nak kau bayar zakat juga sekarang. Kau faham tak aku cakap? Ya tu. Minta maaf lah. Okey, aku gerak dulu. Aku kat mana? Aku kat mana? Tempat apa ni? Sebenarnya, tempat ni lah mencerminkan hati kau. Macam aku pernah lalui hari ni